Dan adik-adik yang saya raikan, rindukan dan nanti-nantikan selama ini, selamat datang ke bumi di mana nasionalis negara membebaskan Nusantara dari penjajahan. Anak-anak bangsa, tepuk. Membina negara bangsa hingga menjadi siapa kita hari ini semuanya bermula di bumi Mu'alim yang terlalu amat bertuah ini. Berikan tepukan kepada kalian. Untuk memula bicara, izinkan saya memperkenalkan siapa diri saya. Slide yang pertama, ini adalah saya. Saya adalah alumni anak kandung Suluh Budiman, pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris tahun 1998 hingga tahun 2000. Bukan kaleng-kaleng anak kandung, sekiranya semalam kita bukan siapa-siapa. Sekiranya semalam kita anak yang terluka. Sekiranya semalam kita insan yang hilang punca. Sekiranya semalam kita tak pernah bermimpi yang melangit lagi berjela. Namun berkat didikan universiti yang bertuah lagi bersejarah ini, kalian boleh menjadi insan yang hebat. Kalian boleh menjadi insan yang cemerlang. Kalian boleh menjadi idola. Kalian boleh menjadi dambaan. Kalian boleh menjadi contoh yang menjadi teladan kepada semua. Semuanya bermula di langkah bumi Universiti Pendidikan Sultan Idris ini. Itulah saya. Saya adalah atlet kayak negara mewakili Malaysia daripada tahun 1993 hingga tahun 2004. Saya juga adalah penerima anugerah Lembaga Pengarah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan saya pernah bertugas di Kedutaan Besar Malaysia di Amerika Syarikat di Washington DC. Bukan berniat untuk mengangkat diri, bukan berniat untuk mendamba sana dan sini. Cuma sekadar sedikit luahan agar menjadi inspirasi kepada adik-adik yang saya cintai. Di bumi inilah lahirnya alumni-alumni ternama, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Gubernur Negeri Pulau Pinang, seterusnya Ketua Menteri Brunei dan juga Menteri Pendidikan Singapura. Sebab itulah saya nyatakan adik-adik bahawa bumi Mu'alim bukan hanya melatih guru, bukan hanya membentuk pendidik, tapi membentuk insan berjiwa besar yang berjasa kepada agama, bangsa dan tanah air. Adik-adik, kalian berada di sini bukan semata-mata hanya kebijaksanaan kalian. Kalian berada di ranah yang mulia ini kerana restu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana restu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah dari izin, ihsan, restu dan doa kedua ibu bapa. Dan yang ketiganya adalah dari guru-guru sanak saudara. Jangan dilupa akan ini perkara. Jangan dilupa di mana kalian bermula. Dan jangan lupa tangan-tangan yang berjasa. Terlalu amatlah penting untuk kalian sentiasa mengingat akan ini insan-insan yang terlalu mulia. Titipkanlah di dalam doa, titipkanlah di dalam sujud, titipkanlah dalam kata-kata kalian. Adik-adik, dalam bintang kehidupan, kita tak dapat memilih di mana kita bermula. Ada yang dilahirkan anak orang kaya, ada yang dilahirkan insan yang biasa-biasa. Ada dilahirkan daripada mereka yang tak punya apa. Mana dia? Adik Alis, sila berdiri. Mari ke depan. Yatim piatu yang hidup sendiri. Lebih 3 tahun menjaga ibunya yang sakit.
mendapat tawaran ke universiti yang tersohor lagi ternama ini, dan rintihannya didengar, diangkat oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan sendiri, agar beliau dapat melanjutkan pelajaran ke UPSI, agar satu hari nanti bisa mengubah nasib keluarga dan nasib diri sendiri. Kita berikan tepukan kepada adik Alis. Dalam derita pastinya ada cahaya, dalam susah pastinya ada rahmah, dalam payah pastinya ada berkah. Yang penting kalian harus punya semangat yang tak pernah goyah. Sekali lagi berikan tepukan kepada adik Alis. Kita adalah bintang kehidupan untuk diri sendiri. Kita tak boleh memilih di mana kita bermula, namun kita boleh memilih di mana kita akan berjasa. Tien Sepa, anak yatim, ayahnya hilang dalam sebuah tragedi. Dari seorang pelajar yang biasa-biasa, hari ini beliau menjadi antara pemimpin universiti ternama. Berikan tepukan pada Tien Sepa. Saya anak penjaga pasar. Ibu saya hanya seorang rumah tangga. 8 orang adik-beradik adanya, semuanya bekerja biasa-biasa. Namun berkat Universiti Karamah lagi bertuah ini, Allah izinkan dengan doa ibu bapa, dengan doa keluarga, isteri dan sanak saudara serta kalian semua, saya diangkat menjadi pemimpin nombor 1 di universiti ternama ini. Sebab itulah adik-adik, tak penting di mana kalian bermula. Jangan kalian iri hati dengan mereka yang berstatus kayangan dengan iPhone 17 yang datang mendaftar. Jangan kalian heran dengan Velfire. Berapa series? Velfire tak ada series kan? Velfire 3 biji yang menghantar sahabat sebilik kalian. Jangan digusarkan Back to Me, Maggi, Milo Kota, Mi Ramen yang ada distokkan oleh ibu bapanya. Yang penting kalian harus berusaha. Jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Bandingkan kalian 20 tahun, 30 tahun akan datang. Kerana hari ini dunia terlalu kerap membanding. Dunia terlalu kerap leka. Dan dunia adalah dunia yang berpura-pura. Selamat datang ke alam sebenar. Selamat datang ke alam kehidupan. Selamat datang ke universiti yang akan merubah kalian menjadi insan. Al-Fatihah untuk 15 orang syuhada kita. Al-Fatihah. Tragedi 9/6/2025, sebuah insiden yang merenggut hati bukan segenap negara, malahan segenap pelosok dunia. Namun dalam tragedi ini, segenap dunia didedahkan akan kemuliaan, akan kehebatan, akan kecemerlangan pelajar-pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dari seorang hafizah yang mengangkat tinggi mulianya Al-Quran, dari seorang seniman yang begitu padu dengan lukisan-lukisan, dan dari seorang pelajar biasa yang begitu petah akan bahasa dan perkataan, kualiti pelajar UPSI terselah di segenap dunia. Disiarkan di pelbagai podcast, disiarkan di pelbagai siaran media dan sebagainya. Maka ini adalah contoh dambaan kalian, 15 syuhada yang telah pergi meninggalkan kita, namun mereka mati yang tidak mematikan, sebaliknya mati yang menghidupkan. Menghidupkan hati-hati insan, menghidupkan tentang nilai sebenar sesebuah kehidupan, menghidupkan tentang erti kasih sayang dan kecintaan. Dan inilah yang ingin saya galakkan adik-adik untuk contohi
next slide, kerana ini universiti yang bersejarah. Ini universiti yang bertuah. Semenjak tahun 1922 kita ditubuhkan ratusan ribu nasionalis, pemimpin, guru, cendia dan juga semua bijak pandai dilahirkan di sini. Antaranya termasuklah 5 orang sastrawan negara yang pernah bertamu di Bumi Mu'alim. Next slide. Nasionalis ini, next slide. Telah saya nyatakan pada kalian, nanti dapatkan slide ini dan lihatlah. Di mana benih-benih terbaik dari segenap semenanjung Brunei, Singapura dan British Borneo ditempatkan di Bumi Mu'alim pada tahun 1922 dan mereka dilatih, dicanai, dilatam, diasak, dikeluarkan akan bakat-bakat sebenar mereka hingga menjadi pemimpin yang ternama. Ini bukan universiti yang kaleng-kaleng, adik-adikku. Berikan tepukan pada kalian. Jika ditanya, dari manakah kamu belajar? Maka jawablah dengan fasih, dari. Tak semangat. Itu bukan semangat nasionalis yang kita ada ini. Dari manakah kamu sedang belajar? Dari mana? Dari mana? Jawablah dengan fasih, jawablah dengan berani, jawablah dengan bangga. Kerana ini adalah sebuah universiti Nusantara yang telah lebih 100 tahun lamanya. Dan saya nyatakan tadi, next slide, bahawa kita di sini bukan hanya kebijaksanaan kita, tapi kerana rahmat Allah, next slide, dan juga doa kedua ibu bapa. Bagi mereka yang datang dari Sabah, dari Sarawak, dari Borneo, bayangkanlah kalau yang hadirnya dari Kapit, dari bot kecil kepada bot ekspres, daripada bot ekspres kepada kapal terbang charter, daripada charter naik AirAsia, tiba di KLIA, lepas tu datang pula ke Tanjung Malim. Tahukah adik-adik, dari manakah wang tambang ini dapat diperolehi oleh kedua ibu bapa yang susah? Ada yang menangguhkan haji, ada yang mengeluarkannya dari ASB, ada yang adik-beradiknya tangguh pengajian semata-mata untuk membolehkan kakak atau abang tercintanya berada di sini. Harus kalian ingat akan ini pengorbanan. Harus kalian doakan kedua-dua ini insan, wali-wali yang dianugerahkan oleh Tuhan agar kalian menjadi anak-anak yang berjaya. Jangan apabila telah melangkah ke usi maka mendabik dada. Mak tak masuk universiti, abah tak pernah hadir ke kuliah, apa yang abah tahu? Jangan sekali-kali ini kata-kata yang keluar dari anak-anak ibu kandung Suluh Budiman. Kata-kata yang harus keluar daripada lubuk hati nurani insan adalah Alhamdulillah, terima kasih abah, terima kasih ibu, terima kasih emak, terima kasih mama, terima kasih papa, terima kasih alung, terima kasih angah, terima kasih ucu kerana mendoakan saya untuk berada di UPSI. Angkat tangan, sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, sebut, ikut. Kau berkatilah kedua ibu bapaku. Kau berkatilah kaum keluargaku. Kau rahmatilah semua sahabat-sahabat dan guruku. Bagi ibu dan ayahku yang telah tiada, semoga kita bertemu di syurga. Bagi adik-beradikku yang berkorban segalanya, akan kubalas jasa kalian. Bagi negara, agama dan bangsa, izinkan aku menjadi anak kandung Suluh Budiman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga
kalian tidak lupa akan ini doa yang diangkat pada hari yang mulia ini. Next slide. Dan terus berjasa, bangga dan sayang UPSI. 10 pesanan saya untuk adik-adik yang ingin adik-adik amalkan dan ingat dan teladani. Yang pertama, jaga diri. Jaga diri, jaga maruah, jaga iman, jaga solat, jaga segalanya. Jangan bila masuk ke universiti anda leka. Kerana di universiti anda bergerak atas diri sendiri. Anda yang mengawal diri anda. Anda yang menentukan ke mana anda ingin pergi. Untuk bergraduat dalam masa 3 tahun ataupun bergraduat dalam masa 8 tahun. Anda yang menentukan perjalanan anda. Adab, akhlak dan ilmu adalah tunjang utama di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang pertama, adab. Pandai melangit you bagaimanapun, kalau you tak ada adab, you bukan anak kandung suluh budiman. Akhlak, jaga sebaik-baiknya. Dan seterusnya ilmu. Mengapa? Kerana majoriti kalian akan menjadi pendidik. Majoriti kalian akan menjadi guru yang menjadi dambaan dan contoh kepada semua insan. Maka kalian harus memiliki ciri-ciri ini. Dalam dunia telah terlalu ramai orang yang pandai. Terlalu ramai orang yang berilmu. Namun makin kurang mereka yang beradab lagi berakhlak. Salam dengan pensyarah, cium tangan. Jumpa sahabat, salam, senyum, sapa. Jumpa ibu bapa dan sebagainya. Wak Imam orang di Tanjung Malim sambil jalan begitu. Apa khabar? Apa khabar cik? Sihat? Apa semua? Tegur. Okey. Next. Satu perkara yang saya lihat menjadi isu pada pelajar. Perkara ketiga adalah pengurusan masa. Uruskanlah masa kalian sebaik mungkin kerana jadual ini kalian yang tentukan. Jangan sibuk bercinta, jangan sibuk mencari bakal, jangan sibuk nak PUBG, Mobile Legend dan sebagainya. Malam berjelaga mata, berjaga, esok siang kuliahnya entah ke mana. Uruskan masa kalian dengan baik. Seterusnya, tak ada lagi dah ibu ayah yang akan menyatakan pada kalian, okey hari ini belanja RM2, hari ini belanja RM5 dan sebagainya. Kalianlah yang uruskan. Jangan sibuk dengan iPhone 17 apabila mendapat yuran PTPTN. Jangan sibuk dengan pelbagai kemudahan yang bermewah-mewahan apabila dapat bantuan daripada yayasan negeri. Kalian harus menguruskan keuangan dengan baik dan sebagainya. Why? Kerana kajian mendapati bahawa generasi kalian dan seterusnya adalah generasi yang begitu sukar untuk menguruskan keuangan. Sekira tak diuruskan dengan baik bermula daripada universiti, maka kalian mungkin akan dihimpit oleh krisis keuangan dan seterusnya menderita sepanjang kehidupan. Seterusnya, jadilah insan yang bercita-cita besar, melihat jauh ke hadapan. Kerana insya-Allah Allah akan angkat menjadi satu kenyataan. Ada seorang pelajar daripada Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan dalam bidang kejurulatihan yang kini bertugas sebagai juru terbang helikopter Angkatan Tentera Malaysia. Kita berikan tepukan kepada beliau. Ada yang menjadi usahawan berjaya, ada menjadi guru yang gemilang dan juga ada yang menjadi insan-insan yang berjasa. Bercita-cita besarlah adik-adik. Cita-cita tak perlu bayar. Angan-angan tak perlu bayar. Mengapa? Kerana apabila kamu berfikir, berangan-angan dan bercita-cita, maka kamu meresapi akan itu semangat dan insya-Allah satu hari akan menjadi nyata. Jangan takut ditertawa. Jangan takut dipersenda. Jangan takut diberkata. Kerana cita-cita itu, adik-adik, insya-Allah dengan izin Allah boleh menjadi nyata. Seterusnya, multitasking. Jangan apabila you belajar pengurusan dan ekonomi, you hanya tahu tentang ekonomi sahaja. Tidak. Anda mesti boleh berbahasa Inggeris, berbahasa Korea, berbahasa Jepun. Anda juga cakap bersukan, boleh bermain muzik. Anda juga handal dalam AI dan sebagainya. Kerana, untuk makluman adik-adik, hari ini yang masuk 4,000 orang di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Satu universiti. Kita ada 20 universiti.
Katakanlah setiap universiti yang masuk belajar untuk buat degree ada 4,000. 4,000 kali 20 berapa ribu, dek? 80,000 orang akan bergraduat pada tahun 2028. Dan bayangkan di manakah adik-adik ingin mencari pekerjaan sekiranya adik hanya pakar dalam satu bidang saja. Biar kita letih, biar kita penat, biar kita lesu. Contohi akak-akak, rakan-rakan, abang-abang milenial yang ada. Mereka ini semuanya multitasking. Mereka ini semuanya boleh melaksanakan tugasan dengan hebat. Seterusnya yang ketujuh, daya tahan. Generasi hari ini dipanggil generasi strawberry. Yang disentuh aja lebam. Yang disentuh aja lebam. Yang ditegur aja sentak. Dengan macam-macam perkara. Bina kekuatan minda. Asas kekuatan minda mudah. Yang pertama, iman dan agama. Anda baca rukun negara tadi kan? Apa ikrar rukun negara yang pertama? Kalau you percaya kepada Allah, insya-Allah. Sematkan dalam hati. Elakkan masalah-masalah mental health dan sebagainya. You are the one who control yourself. You are the one who set your future. You are the one who tell yourself what to do, what to expect, and when to excel. It is truly important for you to know your own potential. Don't let others tell you. Mental health bermula daripada kita. Anda harus kuat, Anda harus tabah. Jangan sibuk membanding sana sini dan sebagainya. Anda harus tahu bahawa ini anugerah Allah pada aku dan aku akan usahakan yang lebih baik supaya aku menjadi yang lebih baik daripada yang lain. Sebab itulah untuk membina daya tahan diri, adik-adik akan mengikuti program Bina Insan Bitara selama 4 hari 3 malam berdasarkan fakulti masing-masing, nanti akan diterangkan oleh TNC HEPA. Dan insya-Allah binalah kekuatan mental, fizikal dan juga spiritual. InsyaAllah kalian akan sentiasa terlindung. Adik-adik, jangan bohong kalau dalam dunia ni tak ada orang yang gagal. Tetapi kita bangkit dan bangkit dan bangkit lagi. Saya adalah atlet negara. Saya bermula dengan kegagalan, dengan kekalahan. Namun kekalahan ini yang mengajar saya akan erti kejayaan. Ingatlah bahawa kegagalan is part and process of your life. The most important things, you learn from the process and make do. Ubah suai, kenali kekuatan, kekurangan diri, dan seterusnya serlahkan potensi anda. Jangan bohong, tak ada yang gagal. Jangan tengok sangat cerita Korea tu semua membohong. Tengok drama Melayu kerana kita ada pelakon kita bersama-sama kat sini. Kan? Kita sokong industri tempatan, kita berikan pelakon kita. Hidup penuh dengan kegagalan. Hidup penuh dengan keperihan. Hidup penuh dengan kesusahan. Hidup penuh dengan cabaran. Namun inilah yang Allah suratkan, Allah aturkan agar kita dapat mengenal erti kemanisan sebuah kejayaan. Usaha dan usaha dan usaha. Saya percaya ramai daripada kalian adalah pelajar-pelajar lepasan STPM. Ada yang cemerlang di dalam SPM. Ada yang biasa-biasa di dalam SPM. Namun ketika kalian mengambil STPM, maka kalian berusaha sehabis-habisan untuk menjadi yang terbaik. Betul tak? Betul tak? Kalian bangkit dan bangkit dan bangkit lagi. Siapa yang bangkit itu sila bangun, saya nak tengok. Bagus, kita berikan tepukan kerana kalian berani untuk bangkit. Saya nak kalian laungkan, yes! Yes. Terima kasih. Alhamdulillah. Impossible is nothing. Terima kasih. Duduk. Berikan tepukan. Saya lama sikit di sini because generasi you saya takut ada generasi yang takut gagal. Berani. Berani. Berani, gagal, bangun, cuba lagi, cuba lagi, cuba lagi. Tapi janganlah berusaha untuk gagal.
Jangan nak repeat semester je pasal nak dapat pinjaman PTPTN banyak. Kan? No. Gagal, bangkit. Gagal, bangkit dan bangkit dan bangkit. InsyaAllah kalian akan jadi insan yang berjaya. Next. Keluarga tadi saya dah nyatakan, kita dah angkat doa, kita doakan mereka kerana tanpa mereka, siapalah kita. Next. Ini jangan lupa. Adik sekarang di UPSI. Universiti ini bukan kaleng-kaleng. Universiti ini hebat. Tak ada universiti di Malaysia yang ada 24 lorong gelanggang bowling. UPSI saja yang ada. Itu kalau siapa kata ada mental health, saya jentikkan telinga. Mental health dia pergi bowling. Mental health dia pergi bowling. Stress tension pergi bowling. Tak ada universiti yang ada glamping park. Hanya UPSI saja yang ada. Tak ada universiti yang ada pusat kebudayaan, seni, tarian, lakonan yang terbaik di Malaysia kecuali UPSI saja. Fakulti Sains Sukan kita pun bukan kaleng-kaleng, ramai atlet negara. Fakulti Teknikal dan Vokasional kita bukan kaleng-kaleng, kulinerinya, pakar masak dan sebagainya. You tahu tak, Fakulti Teknikal Vokasional ada dusun durian, ada kolam ikan, ada apa lagi Lan? Rusa pun ada. Jangan malam-malam kau pergi kekah rusa tu dah lah. So sayang UPSI, bangga UPSI. Banyak yang kita ada. Dan plus, tak ada satu-satu pun universiti di dalam Malaysia ni yang dikelilingi oleh 20 air terjun. Hanya di universiti kita. Hanya di universiti kita. Banyaklah lagi adik-adik kalau nak ceritakan orang kata membangga diri. Tapi apa salahnya kan? Kita kena bangga dengan apa yang kita ada. Dan yang akhir, adik-adik, ini universiti guru. Ini universiti pendidik. Wa imah kalian dalam program multimedia yang bukan pendidikan pun, kita semua adalah pendidik. Pendidik untuk diri sendiri, pendidik untuk keluarga, pendidik untuk masyarakat, pendidik untuk negara. Ini harus kalian pegang. Ini akar dan asal usul Universiti Pendidikan Sultan Idris. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Bangun dengan penuh semangat. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Keluarkan handphone, nyalakan torchlight. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kita dari mana? Dari mana? Dari mana? Selamat datang ke bumi ibu kandung Suluh bin Iman. Assalamualaikum.